Lupa niat nak ambil wuduk, adakah sah wuduk tersebut? Soalan terakhir. Dia ambil wuduk tidak berniat baik. Kita soalan mudah untuk orang ngecap. Rukun wuduk berapa perkara? Adik jawab, adik baju merah. Rukun wuduk berapa perkara? 3. Salah. Baju hijau. Berapa perkara rukun wuduk? 5. Salah. Baju biru belakang. 4. Salah juga. 13. Lagi salah. Mu baju biru. 13. Adam. Rukun wuduk berapa perkara? Ingat tau? Awak baju hitam? 6 perkara. Dia betul. Rukun wuduk 6 perkara. 2 daripada hadis, 4 daripada Quran. Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum ila salah. Wahai orang beriman, kalau kamu tak semayang, fagsilu wujuhakum. Rukun yang pertama dari Quran ialah basuh muka. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku. Ketiga, wamsahu biruusikum, sapu air di kepala kamu. Keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai mata kaki. 2 lagi, niat dan tertib daripada hadis. Hadis lagu mana? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu sah dengan niat. Lagi hadis, bada Allahu bima bada ibda'u bima bada Allahu bihi. Kamu mulakan ibadat itu mana Allah sebut dulu di dalam Quran. Jadi rukun wuduk, niat adalah rukun. Faham? Nabi kata innamal a'malu binniyat. Apa makna innamal a'mal? Tengoklah kitab Fathul Bari. Ibn Hajar Asqalani kata innama tasihul a'mal, hanya sahnya sah amal dengan niat. Mana kalau tak ada niat tidak sah. Kenapa? Batu dikatakan rukun. Apa makna rukun? Ma yatawaqqafu ala sihhatus syai' wa kana juz'an minhu, perkara yang mesti ada untuk sahkan satu ibadat. Kalau tak ada tidak sah. Jadi terjawab soalan, siapa berwuduk terlupa niat tidak sah. Soalan lisan, siapa nak tanya?